Hai, saya Dia. Saya pewaris digital pembentuk masa depan. Sayalah Gen Alpha. Pendidikan adalah kunci. Teknologi adalah pintunya. Dan bahan digital adalah jambatan yang membuka jalan menuju ilmu tanpa batas. Saya, anak generasi Alpha, percaya bahawa bahan digital mampu memperkasa pendidikan negara. Namun, bagaimanakah caranya? Bersama saya, Ainul Mardiah binti Muhammad Isri, wartawan Pikams TV, yang akan mengupas lebih lanjut tentang topik ini. Dalam era digital yang semakin maju ini, penggunaan bahan digital di dalam kelas semakin mendapat perhatian. Bahan sumber digital terdiri daripada bahan berasaskan internet, CD-ROM, video dan audio. Bahan digital membolehkan pelajar mengakses pelbagai sumber ilmu dari seluruh dunia tanpa mengira lokasi atau waktu. Bahan digital ini tidak terhad kepada bilik darjah saja dan waktu persekolahan saja. Jadi platform ilmu pelajaran dan sumber terbuka seperti kursus online dapat membolehkan mereka belajar mengikut keselesaan sama ada pelajar atau guru. Guru boleh mengintegrasikan pelbagai alat digital seperti aplikasi platform e-pembelajaran, contohnya Google Classroom, Blackboard ataupun Quizizz, dan alat pembentangan digital. Program-program pendidikan digital yang disediakan oleh kerajaan atau organisasi, contohnya portal Delima, boleh memberi peluang kepada pelajar dan dari pelbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Contoh yang sering digunakan adalah seperti buku teks digital yang mampu menggantikan buku teks bercetak. Ia boleh mengatasi masalah beg berat di kalangan murid. Penggunaan video, permainan pendidikan dan pelbagai sumber digital lain mampu membuatkan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeluruh. Dengan menyerapkan elemen keseronokan semasa belajar, murid akan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas, meningkatkan pemahaman dalam sesi pembelajaran dan seterusnya membuatkan sesi pembelajaran lebih berkesan. Pembelajaran berasaskan teknologi dan pengaturcaraan sudah diperkenalkan di dalam kelas. Pengaturcaraan mengajar generasi Alpha cara berfikir secara logik dan sistematik. Dengan mempelajari teknologi baru ini, negara dapat melahirkan bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga pencipta teknologi yang mampu membangunkan aplikasi laman web dan perisian sendiri. Bahan digital memainkan peranan yang sangat penting dalam menjana pendidikan negara dengan memperluas akses, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta mengurangkan jurang pendidikan antara golongan pelajar yang berbeza. Sekian daripada saya, Ainul Mardiah binti Muhammad Isri, Pikams TV.